Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis malam ni berbentuk ilmu yang pure dan anda, saya kata apa tadi, akan jadi orang pertama di kalangan orang yang berpengetahuan di Malaysia. Saya nak kongsi dengan you. Boleh? Asal daripada 1997. Berarti produk ataupun bahan ni yang dijumpa dalam badan kita. Saya kata dalam badan kita, dia bukan lama. Kalau 1997 tu lebih kurang 20 tahun lebih dia, betul tak? Dan bermula dari Jepun. Bukan cerita sebelah US ke apa, tak. Bukan belah Eropah. Orang Jepun ni tengah buat, ada satu doktor namanya, kalau saya boleh ingatkan, Makoto Himuro. Betul ke? Tak apa, nama tu tak penting. Tapi kita tahu dah ada doktor yang sebenar-benarnya buat eksperimen untuk buat research benda lain. Tapi ada satu fenomena dalam dia punya bertahun-tahun dia buat tu. Dia tengok demi dalam tikus dia lah. Kan orang buat eksperimen ni selalunya dengan tikus ya. So bila dia tengok tikus-tikus ni, ada satu fenomena yang cepat mati. Tak? Dia orang bagi figure lebih kurang 20% cepat. Lebih cepat daripada kebiasaan. Okey, sama je tikus, tapi bila dia cek yang mati cepat ni kenapa? Cepat tua dan sebagainya. Oh, dia tengok ada satu jin. Ni saya cepatkan cerita genetik dalam sel mice ni, tikus ni, yang dinamakan kloto. Dia orang jumpa dan dia orang bagi nama kloto. Kloto ni sebenarnya ada dijumpai masa tu adalah dia orang fokus kenapa mati cepat kan? Kenapa mice ni macam orang kita ni panggil nyanyok lah. Rupa-rupanya dia orang dapati yang mati lebih awal ni ialah disebabkan klotonya berkurangan. Jadi punca mula cerita secara accident. Orang kata apa, seserempak ni jumpa ni, dia orang jadi excited lah. Rupa-rupanya bila dia masukkan balik kloto berbentuk protein ni, tikus-tikus ni tambah umur mereka sebanyak 30%. Wah, jadi orang-orang je taklah kita yang percaya pada Allah SWT ni lain cerita kan. Mati hidup semua tu di tangan Allah. Tapi mereka tu betul-betul buat sadi, rupanya ada cara untuk melambatkan. Mungkin tikus ni pun sepatutnya mati 30% lebih lambat. Tetapi entah apa sebab tak ada kloto yang mencukupi. Jadi mula daripada situlah kloto dikenal di dunia sebagai anti-aging. Oi, saintis lepas pada tu orang kata apa macam bersilat lah kan, pergi cari tu cari ni, buat apa lagi, test tu test ni. Test punya dia orang tengok kloto ni lebih berada di buah pinggang. Jin di dalam sel kita. Okey, saya bagi fahaman secepat mungkin. Jin faham. Okey, katakan sel kita besar ni lah, kita besarkan sel kita tu yang million trilion semua tu. Besar ni satu. Dalam sel kita ni ada dipanggil nukleus kan? Nukleus tu macam ibu dia tengah-tengah. Dalam nukleus tu ada apa? Ada yang dipanggil kromosom. Dalam kromosom yang ada macam double helix tu kan, maksudnya macam tangga berlipat-lipat tu yang mikroskopik lah, kecil halu, you tak akan nampak lah. Lepas tu dalam tangga tu, anak-anak tangga tu ada yang dipanggil gene ataupun DNA lah kan. Dalam jin tu pernah dengar tak? Kalau ahli-ahli sains ni pernah dengar lah, AGTC, adenine, guanin, tyrosin, cytosine, semua tu tak apa. Nama saya pun tak boleh ingat. Tetapi dalam resepi itulah Tuhan bagi kat kita. Bila daripada ibu dia bagi 23 pasang kromosom, kat sini pun lagi 23 pasang kat bapak, daripada bapak you. Itu yang dipanggil genetic transfer. Boleh faham tak? Boleh faham. Dalam tu lah dia punya resepi tu selalunya 22 sama je. Tapi yang ke-23 punya pair tu, pasangan tu, dia yang membenarkan sama ada you nak jadi lelaki atau perempuan. Kalau you dapat XX, you jadi perempuan. Kalau you dapat XY punya kromosom tu kan, Tuhan jadikan, maka you jadi lelaki. Ada lagi lah XXY lah, apa benda tu yang luar sikit daripada normal. Tetapi yang rajin-rajinnya, kalau jadi masalah genetic disorder ke atau penyakit daripada ni lah, kecil lagi kan, ada kekurangan apa-apa tu disebabkan yang 23 tu, yang ke-23 tu. Faham tak faham? Jadi kat sinilah juga dalam konsep dalam buah pinggang kita ada tempat jin itu, dia punya formula tu yang dinamakan kloto. Dan kloto jin inilah mengeluarkan kloto protein. Jadi malam ni you dah faham kloto protein tu
adalah benda yang saya nak cerita malam ni, yang membangunkan balik sel-sel yang dah ada masalah di 2-3 tempat, terutama sekali dia di bahagian kidney, nombor 2 di bahagian kepala, otak, nombor 3 di bahagian kulit-kulit kita ni. Dia bertempat kat situ lebih banyak. Number 1, 2, kidney and brain. Sebab tu terjumpa kat brain dulu, tapi dia orang terlambat ataupun terawal sikit jumpa, patutnya jumpa di kidney dulu. Faham tak faham ni? Jadi kita yang cerita hari ni setelah 2-30 tahun punya kerja kuat oleh saintis sampai 2000 punya research work, papers dah dikeluarkan tu, jadi kita tak adalah takut sangat macam cerita ni cerita orang buat-buat pula kan. Dan memang orang dah keluarkan pun dah kloto ni untuk membangunkan balik. Sebab apa? Apabila lepas umur 40 yang saya sebut tadi, kita punya kloto akan berkurangan. Dia macam ni, mula 10 tahun pertama masa dilahirkan, jin ni tak berapa mature lagi, tak berapa dewasa, dia lambat lagi membesar. Tapi bila atas pada umur 10-20 tahun sampai umur 40 tahun dia maksimum. Lepas tu dia turun. Juga agak umur 70 macam kita ni atau saya ni, apa jadi? Kalau tak dijaga kloto ni, maka apa nak buat? Bahkan sebab itulah keturunan ada sikit sebanyak memainkan peranan. Kan kita kata 5-10% ada datangnya daripada keturunan. Sebab tu kalau apa-apa kena jaga juga. Jangan terlalu kita nak selalu salahkan keturunan saja, sebab ada lagi 90% yang boleh kita betulkan. Jadi apa benda yang kita boleh buat supaya boleh membetulkan keadaan? Ready? Kalau boleh kita ambil kloto ni secara natural, itu lagi bagus. Sebab dia ada beberapa cara untuk kita dapatkan kloto. Sebelum tu, ada faktor-faktor lain yang menurunkan kloto. Jadi kalau you boleh betulkan itu dahulu, barulah betul perjalanan kita punya approach ni. Tak boleh kita buat macam magic punya pil ke, magic punya liquid ke, telan je dia boleh baik. No such thing. Kalau macam tu senanglah hidup, betul tak? Rupa-rupanya kalau faktor umur, mau tak mau kita kena redor. Tapi jangan putus asa, masih lagi boleh lawan lah tu. Kalau di overseas tu masalah kalau you hitam atau putih, kulit lah. Maksudnya if you are black, dia lagi banyak kloto you. Kalau you putih, dia kurang sikit kloto dalam badan. Tuhan tu kan dia bagi pada siapa dia suka, apa dia nak letak. Education, kalau kita lagi peringkat tinggi education, saya pun fikir-fikir balik, macam mana education pula ada kaitan dengan kloto ni. Tapi dia orang dah buat research mengatakan siapa yang lebih berpengetahuan ataupun berpelajaran, kloto dia lebih tinggi daripada mereka yang malas belajar. Macam? Jadi bagus juga kita sama-sama belajar, betul tak? Okay, tapi yang penting ialah income. Didapati juga mereka yang income agak medium ke atas, dia punya kloto pun medium ke atas juga. Kan, betul. Okey, lepas tu smoking memanglah menjahanamkan kloto. Alkohol dah didapati confirm. Mau tak mau exercise, dan exercise dia strictly dia bagi tahu kat sini, jangan ambil exercise yang heavy. Nasib baiklah juga kalau kita nak mula balik exercise pun dia kata yang moderate, yang sederhana ataupun simple-simple, asalkan buat je. Okey, yang ni yang paling free, yang nampak sangat kloto tu boleh naik selepas you exercise. Confirm, yang ni confirm ya. So jangan kata pula saya tak cerita benda-benda yang free pula kan. Ni saya dah cerita ni. Lepas tu siapa yang boleh kontrol diabetes? Bagus. Sebab apa? Orang diabetes lebih senang rendahkan dia punya kloto daripada dah lah kena diabetes. Sebab tu lah orang diabetes lebih banyak masalah kepala dia, pemikiran dia, betul tak, mata dia, pendengaran dia, semua ni ada kaitan dengan buah pinggang, obviously lah rosak kan. Ni yang dipanggil kloto effect, yang telah dikacau oleh blood pressure pun. Sebab tu diabetes, blood pressure, 3 serangkai ni memang you kena jaga betul-betul. Dan last kali vitamin B12. Didapati antara banyak-banyak vitamin yang mainkan peranan untuk kloto, B12 stands out. Kan selalunya B12 ni datang daripada organ food ataupun daripada mushroom. Bagi mereka yang suka plant based tu, dia tak banyak sangat B12, tetapi ada, terutamanya dalam moringa. Kebetulan. Tapi yang penting malam ni ialah saya nak bagi tahu kamu macam mana lagi dia bantu.
Kloto ni dia mengurangkan satu faktor yang dinamakan FGF23. You dah mula pening kepala lah saya bagi ni. Tapi tak apa. FGF23 ni dia memainkan peranan yang sama ada nak meninggikan atau merendahkan you punya kloto. Dia boleh kontrol dia punya apa, macam fluid, acidity badan, pH balance, semua tu dia punya kerja, jaga baik. Lepas tu dia kloto juga anti-inflammation untuk lebih-lebih lagi bahagian kidney. Dia juga anti orang panggil apa, antioksidan. Biasalah lawan karat semua tu. Tapi yang paling penting ialah dia mengurangkan vascular calcification. Maksudnya dia kurang memberatkan kalsium melekat di bahagian-bahagian saluran darah tu. Jadi bila dia kurang saluran darah tu kena kalsium, maka masalah kardiovaskular, jantung pun berkurangan. Tapi kalau dia tak cukup, kloto ni, dia meningkatkan vascular calcification, menyebabkan lekat-lekatnya apa tu kalsium ni, maka senang kena heart attack dan mortality lah, maksudnya senang bawa maut lah. Satu lagi dia jaga bahagian bone, maksudnya mineral bone ni, mineral-mineral seperti kalsium semua tu kena kita jaga kloto ni, sebab kalau kloto tak cukup kita senang dapat reput tulang. Okey banyak dah tu. Jadi salah satu lagi yang last kita nak cerita ialah selain daripada jaga diabetes, dia pun bantu menjaga blood pressure, dia pun bantu. Saya nak cerita lagi, dia pun menjaga anemia, jangan main. Dia boleh tolong dan dia saya nak habiskan dengan kanser dan buah pinggang. Kanser dulu. Rupa-rupanya selain daripada yang kebaikan untuk saya cerita otak dan dan buah pinggang semua tu, dia juga mengurangkan masalah kanser. Maksudnya dia ada kuasa untuk dia panggil suppress, supaya kanser tak rajin nak tumbuh. Okey, ada sebab-sebab lah. Sebab yang penting sekali, orang dah buat kajian terutama sekali untuk liver dan breast cancer, dia ada kuasa lawan. Okey. Jadi yang penting ialah malam ni renal fibrosis. Dia punya kerja resmi sekali yang saya minat sangat malam ni ialah renal scarring ataupun senang berparutnya buah pinggang kita disebabkan tak cukup kloto. Ini dah scientific dan orang amat teruja nak cari, orang kata apa, dulu kan orang duk kata susah lah nak cari ubat atau pil-pil ataupun ni lah suplemen untuk jadi muda ataupun untuk mengurangkan masalah buah pinggang ni. Malam ni saya dah cerita. Jadi janganlah anda macam orang kata apa, selepas ni buat perak pula, tak tahu. Yang benda ni satu dunia dah tahu, kita ketinggalan. Itu saja poin saya. Tapi sejak saya cerita 3-4 malam lepas, bertalu-talu orang tanya benda tu benda ni semua. Tapi ramai juga yang dia orang order je kloto dengan semalu ni. Kan saya datang sekali. Semalu tu spice tu senang you faham lah kan, dia rempah ratus, memang untuk lawan inflamasi, untuk detox buah pinggang, untuk jaga saluran daripada kidney sampaikan saluran darah ke saluran tube ke bladder, pundi kencing sampai ke urethra tu. Jadi zaman-zaman sekarang ni ramai orang kena keputihan lah perempuan tu kan, masalah uterus pun ada lagi, masalah bahagian pelvic ni memang sukar kalau kloto ni tak cukup. Jadi dia membantu. Okey, semalu itulah kita bawa masuk. Tapi bila kombinasi dengan kloto ni, by the way, sebelum saya lupa, siapa yang tengah ambil salary, tolong jangan berhenti. Kalau you tengah ambil kloto, salary tu macam kalau saya kata wajib pun ya jugalah. Sebab apa? Dia antara pembantu resmi yang mempercepatkan lagi. So siapa tak nak cepat kan? Salary tahu kan, minum pagi sekali, kalau boleh petang sekali. Masa kena stage 3, stage 4, cepat-cepat you ambil. Ikut saya punya nasihat ni, sebab you tak mau stage 5. Betul? Okey. So apa jadi? Kalau boleh, you jangan lupa kepada salary, kena makan, kena minum. Lepas tu jangan terlalu banyak. Kalau stage 4, stage 5, ambil benda-benda yang terlalu tinggi potasium lah. Tahu kan? Seperti avocado, seperti apa lagi potato, pisang, banana tu kena jaga sikit-sikit. Almond, you check dalam list kat YouTube tu, ada berpuluh yang tinggi dengan potasium. Hati-hati. Alright, tu satu.
Lagi satu ialah masalah makan daging ni. Okey, kalau daging yang processed meat semua tu tak salah. Okey, sebab dia beratkan buah pinggang. Walaupun protein diperlukan, tapi lebih baik you ambil protein daripada sayur-sayuran. Faham tak faham ni? Okay, sebab protein pun ada sayuran, legumes, beans, lentils, semua tu ada protein. Okay, ingat protein diperlukan untuk jaga buah pinggang juga. Tapi tak boleh heavy bila you dah stage 4 dan stage 5. Itu you kena discuss dengan doktor lah. Yang nak free kloto ni, saya kata apa tadi? Exercise. So you exercise, rajin je exercise, tak payah kloto motor semua ni. Okay, sebab dia sendiri meningkatkan. Lagi satu, kalau siapa yang rajin makan mushroom, sila teruskan. Terutama sekali cordyceps lah. Cordyceps antara yang ada kaitan dengan kloto juga. Baik, saya nak pastikan benda yang macam ni, yang terkini dan very scientific ni, you jangan nak cuba-cuba try dulu. Sebab nombor satu, dia mahal. Okay, nombor dua, dia tak pasti you daripada mana you dapat benda tu. Saya dah tahu sendiri daripada founder dia sendiri, manufacturer dia sendiri, dan macam mana dia punya filosofi hidup mereka bila nak buat ni. Dia tak ada main-mainnya. Takat-takat you nak jumpa, nak pergi, nak beli belah, nak jual beli dengan orang, dia tak nak. Dia pun nak tahu siapa you sebenarnya sebelum dia bagi produk tu. Jadi alhamdulillah lah, Tuhan tu kan maha kaya. Itu lagi ialah cara pembuatannya terlalu orang kata apa, advance. Konsepnya homeopati, konsepnya dilute, sehingga kan you tak rasa apa pun titisan tu. Punya cunnya, cara dia membuat tu. Okey, saya mengharapkan you belajar sesuatu malam ni, dan saya doakan hidup you bahagia di dunia, akhirat syurga. Seperti biasa kita minta senyum-senyum sok more supaya you boleh let go and feel good all the time. Bye.